Test. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, yang pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya, inayahnya, bantuan, hidayah, taufik dan sebagainya dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama mempelajari, meningkatkan ilmu pengetahuan kita. Dan insyaAllah malam ni ada satu bahagian yang menarik berkaitan dengan malaikat Harut dan Marut yang saya akan sentuh dalam saya punya perbincangan ataupun kelas pada malam ni. Jadi tuan-tuan boleh bersabar dengan saya. InsyaAllah hari ni tak banyak slide sikit je hari ni. Slide dalam 40 je. Selalu 90 kan. Yang keduanya, salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rujukan kita, teladan kita, uswatun hasanah, qudwatun hasanah dalam kehidupan kita, dalam segala tindak tanduk, ibadat kita, amalan kita, kerja-kerja ketakwaan, kerja-kerja sunnah dan sebagainya, yang mana kita berpaksikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ikutan ataupun tunjuk ajar daripada salafus salih. Yang ketiganya dimasih kepada seluruh yang hadir pada malam ni. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh sabat dan istiqamah dengan kelas-kelas yang akan datang. Jadi insya-Allah tanpa meninggalkan masa, saya akan berkongsi berkaitan dengan sambungan daripada yang lepas, iaitu daripada ayat 30 kita masuk ayat 31 pada hari ini. Dan dalam ayat 31 ni menceritakan tentang kita sebut secara ringkasnya berkenaan dengan malaikat, sifat malaikat, sifat Nabi Adam, and then kemudian berkenaan dengan soalan-soalan yang mungkin kita kena tanya seperti malaikat berakal, adakah malaikat bernafsu, bagaimana kalau malaikat bernafsu dan sebagainya, yang kita akan bawakan riwayat-riwayat yang ada dalam tafsir. Sebahagiannya tidak boleh dipertanggungjawabkan dan sebagainya, boleh untuk sebagai akademik, ilmiah dan sebagainya. Nanti kita akan tengoklah satu-satu. Baik. Izinkan saya share dulu slide. Puan-puan, tuan-tuan nampak ke saya punya paparan sekarang ni? Nampak tak saya punya paparan? Nampak. Nampak Alright. Baik. Baik. Dan hari ni selingan sedikit, dan hari ni siang tadilah, waktu petang tadi, berlaku cerapan anak bulan untuk bulan Zulhijjah. Tapi saya tak ikuti lagi sama ada dah masuk Zulhijjah ke tidak. Mungkin tuan-tuan perempuan boleh komen dekat bahagian komen. Sebab kalau dah masuk bermakna maghrib ni dah 1 Zulhijjah, dan mereka yang berkorban atau menunaikan ibadah korban
dia disunatkan untuk tidak, kita panggil apa, memotong kuku, memotong segala bulu-bulu dan sebagainya. Dan dalam 10 Zulhijjah ni, 10 hari ini adalah hari yang lebih besar amal ibadatnya, sehingga kan sahabat-sahabat Nabi mengatakan kepada Nabi, walaupun jihad wahai Rasulullah, sebab jihad ni pada pandangan sahabat dia dah besar dah, dia punya pahala tu. Maka baginda Nabi SAW menyebut, walaupun jihad, al-kamakal ni bermaksud jihad pun dalam nak dibandingkan dengan amalan dalam 10 Zulhijjah ni, 10 Zulhijjah ni lagi besar dan menang ke atas jihad tu. Jadi kat sini kita nak bagi tahu tentang 10 Zulhijjah ni sangat-sangat besar lah. Alhamdulillah kelas kita dalam berdekatan 2 waktu ni, sama ada hari Selasa ataupun hari Rabu lah, kita tengok macam mana. Tuan-tuan mungkin boleh komen untuk saya ikut, untuk saya dapat tahulah dan sebagainya. Baik, tanpa melengahkan masa, kita akan terus. Baik, potongan ayat yang kita akan baca adalah ayat 31 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها kalau nak berhenti kat situ lah. Tak mahu saya putus pula. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud dan ia telah mengajar Nabi Adam, dan Allah SWT telah mengajar Nabi Adam akan segala nama, benda-benda dan gunanya, kemudian ditunjukkannya kepada malaikat. Lalu Allah berfirman, terangkanlah kepadaku nama-nama benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar. Jadi Allah SWT berfirman berkaitan dengan Allah mengajar, mengilmukan Nabi Adam ni. So Nabi Adam ni boleh menerima ilmu dan mengajarkan segala nama-nama benda, dan kemudian ditunjukkan kepada malaikat. Lalu Allah SWT demonstrate, Allah SWT uji, Allah SWT mempersembahkan manusia ni bagaimana fungsinya dan sebagainya. Lalu Allah SWT tanya benda yang sama kepada malaikat ni, seperti mana Nabi Adam ni terang kepada aku nama-nama ni, cuba kamu terangkan mula pada aku nama-nama benda yang ada di sekitar kamu ni, jika kamu golongan yang benar. Okey, ini macam tadabbur ringkas ataupun tafsiran ataupun terjemahan ringkas lah. Baik. Berkaitan dengan hubungan ayat. So bila kita belajar dalam tafsir ataupun ulumul tafsir ni, kita kena tengok bukan sekadar satu ayat je, kita kena tengok ayat sebelum dan juga dalam masa yang sama ada ayat-ayat selepas. Yang mana dalam ayat ni memang Allah SWT menguji Nabi Adam, dan Nabi Adam pula menunjukkan, ayat akan datang Nabi Adam akan menunjukkan kepakaran dalam menamakan benda-benda, menyampaikan maksud dan nama-nama dan sebagainya yang telah diajarkan oleh Allah SWT kepada Nabi Adam. Jadi dalam tafsir Ibn Katsir, tafsir Ibn Katsir, kata Ibn Katsir, ini adalah kedudukan di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kemuliaan Nabi Adam atas para malaikat dengan keistimewaan ilmu pengetahuan. Jadi ini sangat menarik sebab dia nak bagi tahu kat sini, fungsi ilmu tu dia boleh mengangkat seseorang, bukan sekadar dia sebagai manusia istimewa di sisi Allah, bahkan dia lebih tinggi daripada malaikat. Ini satu benda yang kita mungkin tak menghargai sangat ilmu tu. Tapi tuan-tuan, sebab tuan-tuan datang malam ni, tuan-tuan nak belajar, nak menerima ilmu, dan mudah-mudahan Allah SWT terima kita punya amalan ni sebagai amalan yang ilmiah, berpahala dan sebagainya. Jadi ilmu ni mengangkat jiwa kita, mengangkat diri kita lebih tinggi daripada kedudukan malaikat. Jadi ayat ni nak tunjuk yang mana Allah SWT menyatakan kemuliaan Nabi Adam. Sebab sebelum ni Allah SWT suruh Allah SWT memberitahu pada malaikat yang aku ingin menjadikan khalifah di bumi ini, kan? Dan malaikat bertanya, mengatakan, wahai Tuhan, mengapa engkau mahu jadikan makhluk yang ingin
melakukan kerosakan, dan menumpahkan darah dan sebagainya. Kan kita ingat kan dalam ayat 30 yang lepas, malaikat tanya macam tu pada Allah SWT. Jadi Allah SWT nak bagi tahu ciptaan dia yang khalifah ni berbeza. Mereka boleh untuk tidak menumpahkan, walaupun ada yang menumpahkan darah dan sebagainya, tapi ada yang lebih tinggi, yang lebih tinggi pada malaikat yang tak akan buat benda tu dan sebagainya. Baik. Sambung Ibn Katsir, namun Allah mendahulukan bab ini sebelum bab tersebut kerana adanya hubungan antara kedudukan ini dengan ketidaktahuan mereka, ini para malaikat, tentang hikmah penciptaan khalifah. Jadi malaikat ingat ciptaan khalifah ni ialah sama ciptaan yang dulu. Wallahu alam, ni satu juga soalan. Bagaimana malaikat boleh tanya mengapa engkau, ya wahai Allah, akan mencipta sesuatu yang akan menumpahkan darah dan melakukan kerosakan. Jadi mana datang ilmu malaikat tu boleh tanya soalan tu? Sebab nak bertanya soalan pun kena ada ilmu. Jadi antara yang terdekat dalam kita punya kelas tafsir ni kita sebutkan adalah malaikat juga berpengalaman melalui satu zaman ada manusia ataupun ada satu ciptaan Allah SWT ni yang melakukan kerosakan dan menumpahkan darah bila dia jadi ketua atau mentadbir bumi ni. Jadi bila Allah SWT sebut tentang khalifah, jadi terus secara langsung malaikat terus ingat, oh ini dah pernah buat dah dulu, kenapa nak buat lagi? Kan ini dia punya kita sebut secara ringkas lah, mindsetting ataupun mindset malaikat pada waktu tu. Baik. Jadi maka Allah Ta'ala beritahu kepada mereka bahawa dia mengetahui apa yang mereka tidak ketahui. Jadi ni ayat akan datang, Allah bagi tahu, ni ayat lepas, Allah bagi tahu, Allah tahu apa yang mereka tidak ketahui. Dan Allah SWT menjelaskan kepada mereka kemuliaan Nabi Adam dengan kelebihan ilmu yang dikurniakan kepadanya melebihi mereka. Ini dalam tafsir Ibn Katsir lah. Dan Allah SWT sebut, wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan Nabi Adam ni nama-nama semuanya. Nanti kita akan tahu apa nama-nama ni dan sebagainya. Kita akan bincang lah. Baik, maksud Adam. Jadi basically dalam budaya orang Melayu ni, kalau kita sebut Adam tu adalah nama Nabi pertama lah kan. Ada setengah orang dia kata Adam ni juga Rasul, tapi pada pandangan dan pendapat ulama yang seperti ulama sirah, ulama-ulama yang lain ni, mereka mengatakan Nabi Adam bukan Rasul, Nabi Adam adalah Nabi. Rasul ni adalah yang diutuskan kepada sesuatu kaum. Jadi dikatakan Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama sebab Nabi Nuh diutuskan kepada kaum Qabil yang telah turun daripada gunung tu. Kan asalnya Nabi Adam dan seluruh keluarganya duduk di gunung. Jadi bila duduk di gunung, bila si Habil dibunuh oleh Qabil ni dah malu, Qabil ni dah menyesal, dia tak sampai hati nak tunjuk muka dia. Maka dia pindah ke tanah ataupun di kawasan daratan, di lembah-lembah lain. Jadi ni dah melanggar syariat Tuhan pada waktu tu, sebab syariat mereka kena tunggu ataupun duduk di gunung. Baik. Dan soalan yang lain saya juga pernah tertanya, kenapa Nabi Adam ni Allah SWT perintahkan dia untuk bina bahtera di gunung, kan? Ini pun juga menjawab soalan kita sebenarnya, sebab gunung ni di mana ada keluarga Nabi Nuh tu sendiri, sebab mereka tak langgar syariat Tuhan, mereka masih berada di gunung. Jadi kalau buat di muara atau buat di bawah, mereka akan turun, dan ini melanggar syariat Tuhan. Jadi kita boleh nampak kat sini ada logika dia dan ada juga hikmah dia yang kita mungkin tak nampak lah. Okay. Baik, apa maksud Adam? Kita tengok sikit. Jadi dalam tafsir Ibn Jarir At-Tabari, maaf, ni bukan tafsir Ibn Jarir, ini daripada Ibn Ashur. Yang atas tu silap. Baik, perkataan Adam, ia bukan dari bahasa Arab. Ada ulama kata ia dari bahasa Ibrani, bahasa Hebrew, bahasa orang Yahudi, yang berasal dari Adama, yang bermaksud bumi. Jadi dalam bahasa Hebrew, Adama ni maksudnya bumi lah. Tapi kalau kita tengok dengan secara bahasa keseluruhannya, so anak Nabi Nuh ada 3 orang, dan salah seorangnya nama Ham, salah satu lagi nama Sam, yang lagi satu lagi nama Yafiz. So ada Sam, Ham, Yafiz, 3 orang lah. Yang Sam tu ataupun Sam ni,
daripada keturunan dia keluarlah bahasa-bahasa Semitik ni. Kenapa panggil anti-Semitic kan? Anti-Semitic ataupun orang yang tak suka dengan keturunan Sem ni lah maksud dia. Siapa Semitic ni? Tu bahasa Arab, bahasa Syriac ataupun bahasa Aramaic, and then bahasa Hebrew atau Ibrani ni. Tiga-tiga ni. Sebab tu bahasa Yahudi ni ada dekat-dekat dengan bahasa Arab sebab mereka memang sister and language lah, sister language. Mereka ni daripada keturunan yang sama, Sam tadi. Jadi kalau kita bahasa dalam bahasa Arab kita sebut dal, dalam Hebrew nama dia dalet, kan? Dalet. Jadi kalau hak, dia pun ada juga hak dia. Kalau kita sebut salam, dia sebut shalom, kan? Shalom kan? Jadi kita sebut amin, dia sebut amen, amen. Jadi dia lebih kurang je bahasa dia. Baik. So Adam ni maksudnya yang disebut oleh Ibn Ashur ni adalah Adam memasuk bumi. Okey. Kena letak mindset ni dekat kita punya otak ni sebab kita nak terang pasal Adam ni, dia sudut maksud nama dia. And then menurut Qurtubi pula, Ibn Abbas dia menukilkan kata-kata Ibn Abbas, perkataan Adam ia berasal dari Adamatul ard wa adimuha, iaitu permukaan bumi. Permukaan bumi. Ini pendapat yang dipilih oleh Qurtubi. Diberikan nama Adam kerana ia adalah adimul ardi, permukaan bumi, kerana Adam diambil dari permukaan bumi. Jadi antara nama Adam tu bukan sekadar dia masuk permukaan bumi, tapi ada dikatakan oleh Al-Qurtubi, nama tu diambil sempena Adam dari bumi. Kan? Adam ni kita sebut Adam ni yang diturunkan ke permukaan bumi, Adam yang dari bumi lah. Kalau kita sebut Adam mana kan? Adam daripada bulan ke daripada bumi? Bumi lah. Macam tu maksudnya. Maksudnya Adam yang habitatnya ataupun tempat tinggalnya di bumi. Ini dia punya nama tu. Baik, sifat Adam. So Allah SWT sebut dalam Quran yang tadi potongan dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Sadaqallahul azim. Dan Allah telah mengajar Nabi Adam akan segala nama-nama benda dan gunanya. So wa'allama itu satu sifat atau verb atau kata perbuatan atau kata kerja, action, yang menggambarkan Allah mengajar Nabi Adam. Dan allama tu dia ada tikrar, ada pengulangan. Maksudnya mengajar, belajar, dia belajar dan dia mengajar. Allama, dia ada sifat kat situ. Adamal asma akullaha, nama-nama, isim, nama-nama, asma ni plural lah. Kita ada asmaul husna, kan, nama-nama Allah yang indah. Jadi asma tu dah plural dah, and then kullaha, semuanya. Bermakna ketika Nabi Adam ni diciptakan, Allah SWT mengajar Nabi Adam ni nama-nama yang ada di sekitarnya. Jadi kat sini ada beberapa pandangan lah tentang nama-nama tu. Nanti kita akan tengok pandangan tu. Baik. Ini salah satu yang disebut dalam tafsir Ajari atau Tabari. Dia kata, Ibn Abbas berkata, Tuhan yang maha mulia telah mengutuskan malaikat maut. Lalu dia mengambil dari permukaan bumi, dari yang tawar dan masin. So bumi ni dia ada bahagian yang tawar dan masin. Maka daripadanya Allah mencipta Adam. Oleh sebab itu dia dinamakan Adam kerana dia diciptakan dari permukaan bumi. Ini salah satu. Dan ni isnad dia, sanad dia sahih, yang dibawa dalam Tabari. Baik. Kita nak bagi tahu kat sini kenapa dia sebut malaikat maut. Dia ada kisah dia juga. So nanti di hujung nanti saya akan terang lagi sekali lah. Tapi kita nak bagi tahu Allah SWT ada perintahkan beberapa malaikat untuk pergi ambil tanah ni, dan dalam satu riwayat kata tanah ni tak nak ikut malaikat tu. Tanah tu tak nak ikut. Jadi bila bumi dah ada tapi orangnya tak ada, khalifah tu tak ada lagi, jadi malaikat diperintahkan oleh Allah untuk ambil tanah tu, tapi semua tak nak. Semua tanah-tanah ni tak nak ikut malaikat tu. Sampailah Allah perintahkan malaikat maut. Jadi bila turun malaikat maut ni, tanah ni jadi takut. Jadi sebabkan takutnya tanah ni, dia tak nak pergi seorang. Dia nak pergi ramai-ramai. Jadi tanah ni pun tuan-tuan, seperti mana yang kita belajar dalam sirah, Nabi SAW sebut dalam satu hadis, angin ni ada beberapa nama, soba,
Angin ni, yang kita tengok angin, yang kita rasa tu, angin ada pelbagai jenis. Dia bukan satu je. Dia ada nama-nama bagi angin ni. Kita tengok angin satu je kan, tapi angin ni ada nama. Angin ni nama dia sobak, angin ni nama dia lain dan sebagainya. Jadi kita nak bagi tahu tanah pun macam tu juga. Tanah ada macam-macam jenis. Kalau kita balik kampung, kita tengok tanah kan, semua sama je, tanah je. Tapi sebenarnya tanah ni ada macam-macam. Okay, so tanah yang macam-macam tadi yang banyak ni diikut sekali pada malaikat maut tu pergi kepada Allah SWT, dan Allah SWT dengan tangan yang mulia membentuk Adam, kemudian Adam lahirlah. Itu ringkasnya lah daripada penerangan ni. Baik. Dan kemudian dalam Taksir Ibn Jarir At-Tabari juga, hadis ni hadis sahih, kata Rasulullah SAW, sungguhnya Allah mencipta Adam dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh bumi. Maka datanglah anak-anak Adam sesuai dengan sifat bumi itu. Ada yang berkulit merah, hitam, putih, dan yang di antara itu ada yang mudah sifatnya, ada yang keras, ada yang buruk, ada yang baik. Jadi kalau kita ni tertanya-tanya kan, manusia ni satu jenis, tapi kenapa ada yang perangai dia macam ni, perangai dia macam tu kan. Jadi nak bagi tahu Adam tu sendiri datang daripada pelbagai jenis tanah. Ada yang tanahnya warna ni, ada yang tanahnya macam ni dan sebagainya. Ada yang sifat tanahnya boleh menerima air, tak boleh menerima air. Ada yang tanahnya kering, tandus dan sebagainya. Jadi kita nak bagi tahu tanah ni ada macam-macam jenis, bukan satu jenis je. Dan daripada itu, dari keturunan Adam lahirlah orang-orang macam tu. Kita ada macam Fir'aun, kita ada orang yang macam Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, kita ada orang yang seperti Uwais Al-Qarni, kita ada macam-macam jenis manusia. Jadi kalau kita nak tengok ayat ni, dia membuka kita punya pandangan bahawasanya Allah SWT menciptakan Nabi Adam ni ada hikmah dia, li ta'arafu dan sebagainya. Ini kita punya antara kita punya takeaway lah, ataupun hikmah yang boleh kita belajar daripada hadis ni. Baik. So contoh macam ni lah. Kita tengok ni jenis-jenis tanah. So ada yang warna merah, ada warna coklat, ada yang keras, ada yang lembut, ada yang tanah boleh untuk sesuai untuk pertanian, ada yang tanah sesuai untuk perkilangan, ada yang tanah sesuai untuk buat rumah, ada yang tak sesuai buat rumah, ada tanah macam pasir. Jadi kita nak bagi tahu ada yang macam lumpur dan sebagainya, macam-macam jenis tanah. Baik. Dalam hadis Riyadhus Shalihin, sekali lagi saya minta maaf atas tu salah, tafsir Tabari tu salah. Dalam Sahih Bukhari nombor 79, ataupun dalam hadis Riyadhus Shalihin pun ada juga, dikatakan diriwayatkan Nabi SAW bersabda, so hadis ni hadis sahih, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah telah utuskan kepada aku seperti hujan lebat yang turun ke bumi. Jadi ada hujan, ada bumi, dan hujan ni lebat. Sebahagian daripadanya adalah tanah-tanah yang subur, yang menyerap air hujan dan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan rumput yang banyak. So ada tanah, daripada air tu dia ambil semua air tu, daripada tempat tanah tu jadi macam-macam tumbuhan, jadi hutan. Dia mewujudkan kehidupan, habitat dan sebagainya. Itu tanah tu. And then Nabi SAW sambung, dan sebahagian lagi adalah tanah keras yang menahan air hujan. So dia tanah, dia keras. Instead of dia memberi ruang untuk pokok-pokok ni tumbuh, dia tak boleh buat macam tu sebab tanah dia keras. Biji benih pun tak boleh masuk. Jadi dia menahan air hujan. Dan Allah SWT memberi manfaat. Kata Nabi SAW, Allah memberi manfaat kepada manusia dengannya. Mereka menggunakannya untuk minum, memberi minum pada haiwan mereka, dan untuk pengairan tanah bagi pertanian. So kita ada jumpa tanah-tanah macam pasir, tanah-tanah yang ada lopak-lopak ni yang menghimpunkan air dan sebagainya. Dia tak serap ke dalam tanah. Okey. Jadi tanah-tanah ni still beri manfaat pada manusia. Walaupun tak ada pokok-pokok yang tumbuh, tapi di sekitarnya masih boleh minum dan dapat manfaat lah. And then Nabi SAW sambung, tanah yang ketiga iaitu sebahagian lagi adalah tanah tandus yang tidak dapat menahan air maupun mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Maka tanah itu tidak memberi manfaat. So kita nak beritahu kat sini jangan jadi tanah yang ketiga lah. Kan? Baik.
Jadi sebagai penutupnya Nabi SAW sebut dalam hadis yang sama, yang pertama adalah perumpamaan bagi orang yang memahami agama Allah dan mendapat manfaat dari ilmu yang Allah telah wahyukan kepadaku. Yang ini para Nabi lalu mempelajari dan mengajarnya pada orang lain. Jadi Nabi SAW sebut, jadi macam tanah yang pertama tu lah. Hujan yang turun tu adalah ilmu atau wahyu yang Allah SWT beri pada para Nabi yang kita ambil, yang kita simpan, yang kita guna. Perumpamaan terakhir adalah orang yang tidak peduli dengan wahyu ataupun apa yang disampaikan kepada para Nabi dan tidak mengambil petunjuk daripada Allah SWT. Jadi jadilah tanah tu jadi tandus lah. Dia tak diberkati, dia tak sihat dan sebagainya. Ini dalam hadis Sahih Al-Bukhari nombor 79. Baik. Wa'allama Adam al-asma' kullaha. Asma, nama-nama. Kan? Jadi dalam Taqsim Ibn Katsir, dia menukilkan banyak pandangan. Antaranya dia kata, Ad-Dhahhak menyebutkan Allah mengajar Nabi Adam nama-nama semua benda. Batu, tanah, semualah. Langit, hujan, burung, semua. And then menurut Ibn Abbas, nama-nama tersebut adalah nama-nama yang digunakan oleh manusia untuk saling mengenali antara satu sama lain. Seperti manusia, haiwan, langit, bumi, daratan, laut, unta, keldai, macam-macam. Dan dalam satu riwayat kata, bahkan bunyi kentut tu, perbuatan kentut, melepaskan angin tu pun juga diberi nama. Kan? And then Mujahid dia kata, Allah SWT mengajar Adam nama setiap binatang, setiap burung dan setiap sesuatu. Sesuai dengan zaman Nabi Adam lah. Kan? Binatang, gunung ganang ni semua ni yang ada di sekitarnya. Jadi Allah mengajar semua benda tu lah. Daripada Sa'id bin Jubair, Qatadah, selain mereka dari kalangan salaf bahawa Allah mengajar kepada Adam nama-nama segala sesuatu. Ini adalah Ar-Rabi' kata nama-nama para malaikat. Jadi bila Allah SWT demonstrate Adam, nama-nama yang dia ajar tu lah nama-nama malaikat. Nak katanya malaikat ni kenal dia ni Adam, tapi Adam tak kenal lagi malaikat. Tapi Adam boleh sebut satu-satu nama malaikat tu. Lebih kurang macam tu maksud dia. Nak kata Adam ni ada ilmu tentang nama-nama malaikat dan jenis dia. Humaid Al-Syami kata nama-nama binatang, nama-nama bintang. So bila malam tiba, Adam boleh tengok dia di langit ada macam-macam bintang, bintang-bintang juga dinamakan. Dan menariknya kalau kita tengok dalam falak dan sebagainya, kita cerita pasal cerapan dan sebagainya di awal tadi, semua bintang-bintang di luar sana tu nama-nama asal namanya semuanya dinamakan dalam bahasa Arab. Kan? Kalau kita tengok buruj sana dan sebagainya, ini semua asalnya nama tu dinamakan oleh ilmuwan-ilmuwan daripada ilmuwan dalam sejarah Islam yang menggunakan bahasa Arab. Baik, Abdul Rahman bin Zaid kata Allah mengajar kepada Adam nama-nama semua keturunannya. Jadi Allah beri nama tentang nama-nama keturunannya. Jadi kita boleh sebut kat sini contohnya macam kisah 3 malaikat yang jumpa Nabi Ibrahim AS. Kalau tuan-tuan ingat, 3 malaikat ni bila jumpa dengan Nabi Ibrahim, zaman Nabi Ibrahim AS, culture atau budaya dia, bila ada orang datang rumah, kita sediakan makan. Jadi Nabi Ibrahim terus pergi ke belakang, sembelih anak kambing, bagi sediakan makan untuk mereka ni lah. Tapi mereka tak sentuh makanan tu. Jadi culture dalam orang Arab pada waktu tu, atau culture pada zaman Nabi Ibrahim pada waktu tu, kalau orang yang dijemput datang rumah tak makan, ini maksudnya mereka ni berniat untuk buat sesuatu yang tak baik. Jadi sebab tu dalam ayat Quran Allah menceritakan ekspresi muka ataupun perasaan Ibrahim AS ni. Nabi Ibrahim AS takut. Bila bagi makan, malaikat tak sentuh, mereka takut. Jadi malaikat bagi tahu kami ni malaikat, kami ni utusan Tuhan. Nah, bila dah bagi tahu, barulah Nabi Ibrahim reda. Now, kenapa cerita ni kita sebut? Sebab dalam kisah ni ada satu bahagian yang Nabi Ibrahim diberi berita gembira tentang kelahiran anak dia. Yang mana anak dia dan keturunannya disebutkan Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub. Semua nama-nama ni Nabi Ibrahim dah tahu sebelum mereka lahir lagi. Nabi Ibrahim, Allah SWT gembirakan Nabi Ibrahim yang bahawasanya kalau kamu dah wafat nanti Ibrahim, dari keturunan kamu ni sebelah Ishak ni akan datang Rasul-Rasul yang namanya Yaqub, Yusuf, Ayub, Syu'ib, Musa, Harun. Nabi Ibrahim dah tahu dah nama-nama tu. Jadi kat sini kita boleh sebut juga
Allah mengajarkan Adam nama-nama semua keturunannya. Mungkin keturunan-keturunan yang baik dan sebagainya. Sebagai kita sebut supaya Adam berasa gembira, tenang dan sebagainya. Ini salah satu juga. Baik. Dalam menurut Al-Qurtubi ada kata, ini kalau sebut ada kata ni sumber yang kita tak boleh bertanggungjawabkan lah. Bahasa-bahasa yang dituturkan oleh semua manusia. Jadi maksud wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, nama-nama tu maksudnya bahasa-bahasa. Jadi dengan nama-nama tu diajar, Nabi Adam dah boleh bercakap, boleh memproses perkataan. Itu maksud asma. Jadi asma ni maksudnya bahasa-bahasa yang diajar oleh Tuhan kepada manusia untuk bertutur. And then menurut Al-Qurtubi juga yang mula-mula sekali bercakap dengan seluruh bahasa adalah Nabi Adam berdasarkan ayat Quran ini. Dikatakan Nabi Adam boleh bercakap seluruh bahasa lah. Baik. Potongan yang seterusnya. Summa aradahum 'alal malaikah. Kemudian ditunjukkannya kepada malaikat. So Allah SWT dah uji, dah sampaikan ilmu pada Nabi Ibrahim, kemudian membentangkan, menyampaikan, demonstrasi depan para malaikat ni. Jadi kat sini Allah SWT guna summa aradahum, hum kan. Kat situ hum tu dalam bahasa Arab ni, hum ni dia dalam bermaksud malaikat ni adalah malaikat yang menerima tu lah makhluk yang berakal lah. Ini dari sudut bahasa lah. Jadi kalau orang kata malaikat ni ada akal ke tidak? So kat sini digunakan kataan hum, maksudnya berakal lah. Dari sudut bahasa Arab tu hum tu untuk yang berakal dan sebagainya. Baik, yang seterusnya faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, terangkanlah kepadaku nama-nama benda ini semua jika kamu golongan yang benar. Jadi Allah SWT sebut pada malaikat, cuba kamu explain apa benda dan sebagainya. Baik, kataan ambi'uni. Kataan ambi'uni ni bermaksud cuba khabarkan padaku. Cuba khabarkan kepada aku. Jadi dekat sini adalah kita nak katakan adakah ini satu suruhan. Jadi kataan ambi'uni adalah suruhan. Di fi'il amar. Jadi suruhan itu ditumpukan pada malaikat, pada para malaikat, sedangkan malaikat sudah pasti taat pada perintah Allah. Jadi soalan yang kita nak tanya macam, kenapa nak suruh? Sebab malaikat pasti buat. Kan macam itu pasti taat lah. Bukannya malaikat ni engkar sampai kita nak kena suruh dia kan. Jadi kat sini nak bagi tahu apa yang ditumpukan pada ayat ni. Dekat sini ada beberapa lah. So saya senaraikan kat sini. Pertamanya Allah SWT bukan memberi syariat baru, tapi ia tertumpu kepada maksud menggambarkan tentang kelemahan malaikat. So malaikat ni yes, mulia, hebat, manusia yazid wa yanqus, iman dia naik dan turun, iman dia malaikat sentiasa iman yang tinggi. Tapi kita kena sedar dan tahu hakikat dia. Malaikat ni dia adalah makhluk. So tak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dekat sini nak bagi tahu malaikat juga ada kelemahan, tapi kelemahan ni bukannya bermaksud untuk merendahkan ataupun menghina malaikat, tidak. Tapi ia nak bagi tahu dari sudut kemampuan. Iaitu kemampuan apa? Ilmu tu tersendiri. Jadi Adam dan keturunannya, kita semua ni Allah SWT menganugerahkan akal yang boleh kita terima ilmu, kita kembangkan ilmu, kita susun ilmu, kita jadikan sesuatu yang lebih baik dan lebih hebat daripada benda yang sedia ada. Okey, oleh itu mereka akan faham kenapa Allah tetap berkeras mahu menciptakan Adam sebagai pentadbir bumi. Ini adalah Balawi. Now, yang kedua adalah ambi'u ni di sini adalah suruhan, bukan suruhan hukum, tapi suruhan untuk menggambarkan betapa lemahnya ilmu malaikat jika dibandingkan dengan ilmu Adam. Dan kalau kita tahu yang Allah SWT pun ada sebut kan, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Jadi nak dikatakan kalau nak dibandingkan Allah SWT, memang malaikat tak tahulah, Allah lagi banyak tahu. Tapi nak bagi tahu kat sini, bukan Allah, kita rendahkan sikit level dia, Adam, itu manusia yang baru diciptakan. Dengan Adam pun malaikat tak boleh lawan. Dari sudut ilmu tu, maknanya Adam lebih hebat lah, lagi tinggi lah kedudukan dia. Sebab tu Allah SWT perintahkan sujud kepada Adam. Baik, yang ketiga adalah in kuntum shadiqin. Shadiqin ni, adakah malaikat ni kazab? Adakah malaikat ni menipu atau berbohong? Sebab sebut shadiqin.
Dekat sini pun sebenarnya bukan maksudnya berbohong, tapi nak bagi tahu Tuhan mau menggambarkan bahawa kalau nak dibandingkan dengan manusia pun, malaikat tidak ada kelayakan mentadbir bumi lah. Okey. Jadi kat sini nak tunjuk bahawasanya manusia ada kelayakan mentadbir bumi dengan adanya kekuatan ilmu tadi. Baik. Yang kedua adalah tidak lebih sekadar menggambarkan kebenaran Allah melebihi dari apa yang difahami oleh malaikat. So nak beritahu Allah SWT beritahu pada malaikat ni, kalau kamu benar, apa yang kamu telahan makhluk ni membunuh, menjatuh kerosakan dan sebagainya, tapi sebenarnya kamu tak betul lah bahagian tu. Allah SWT demonstrasi Adam boleh buat lebih daripada tu. Baik. Yang ketiga, apabila malaikat kata subhan, itu menggambarkan kerendahan diri malaikat, rasa bersalah. Ekoran pertanyaan mereka sebelum ini. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Adakah engkau ingin mencipta makhluk yang melakukan kerosakan dan berbunuh-bunuhan? Ini. Baik. Apabila Allah menyuruh malaikat memberitahu berkenaan apa yang telah Allah bentangkan kepada mereka, inilah dalil bahawa malaikat boleh berkata-kata. Jadi Syekh Utsaimin rahimahullah dibawakan bahawasanya tadi kita belajar tadi, summa aradahum, hum tu maksudnya malaikat ada akal. Lagi satu sifat yang kita kena tahu, malaikat ni juga boleh berkata-kata lah, boleh bercakap. Baik. Kisah Harut Marut dan nafsu. So ini bahagian yang mungkin agak kontroversi dan sebagian orang mungkin akan rasa macam sensitif dan sebagainya. Tapi ini bahagian yang mungkin lama sikit untuk saya luangkan masa. Tapi kita cuba terangkan dengan kadar yang cepat. So malaikat ni bila dia katakan pada Allah SWT tentang kau ataj'alu fiha may yusidu fiha, adakah kau ingin mencipta makhluk yang akan merosakkan ni dan sebagainya. So ada dalam riwayat kita which is dibawa oleh Ibn Jarir At-Tabari. So terlalu banyaklah riwayat-riwayat ni, tapi saya pilih satu riwayat yang mana riwayat ni menyebutkan tentang kisah Harut dan Marut dan nafsu. So Harut dan Marut ni malaikat. Okey, dia malaikat, dua-dua ni malaikat. Harut satu malaikat, Harut satu, Marut dua lah. So ada dua malaikat yang mana mereka ni, kalau kita kata malaikat, mereka tak ada nafsu lah, kan? Dan dikisahkan, kalau kita tengok cerita dia, kat sini di dalam Ibn Jarir At-Tabari, dia menukil riwayat Sudi, katanya pada awalnya mereka yang dialami oleh Harut Marut adalah kedua-dua mereka mencela penduduk bumi kerana keputusan hukum yang mereka laksanakan. Jadi Harut dan Marut ni dipilih, dan satu riwayat dikata dipilih oleh malaikat-malaikat untuk merasa apa itu nafsu. Okey, bila Allah cipta Adam yang baru ni, makhluk baru ni, khalifah ni, Allah beri pada Adam ni ilmu, bagi dia akal, ilmu, bagi dia nafsu, kan? Jadi Allah SWT kata pada malaikat yang semua ni, sebelum ni, aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu, kan? Jadi Harut dan Marut ni dipilih oleh semua malaikat untuk cuba rasa apa itu nafsu. Okey? Yang Ibn Jarir At-Tabari disebut dalam riwayat ni, dia kata sesungguhnya aku memberi 10 macam syahwat kepada Bani Adam, kata Allah SWT. Oleh kerana syahwat itulah mereka berbuat dosa padaku. Okay? Jadi sebab syahwat tu, manusia berbunuh-bunuhan, melakukan kerosakan. Jadi Harut dan Marut berkata, wahai Tuhan kami, seandainya engkau beri kepada kami nafsu syahwat tersebut, lalu kami turun ke bumi, nescaya kami akan menghukumi mereka dengan cara yang adil. Jadi nak katanya, Harut dan Marut nak bagi tahu, cuba bagi pada kami, nafsu tu kami nak cuba rasa, dan boleh kami akan, kalau kami terima nafsu tu, nafsu syahwat tu, kami akan cuba mentadbir bumi dengan cara yang adil, bukan bunuh-bunuhan, bukan merosakkan dan sebagainya. Baik. Maka Allah SWT berfirman kepada kedua mereka ni, sekarang turunlah kamu berdua ke bumi, sungguhnya aku memberimu semua ke-10 nafsu syahwat tersebut, dan putuslah hukum antara manusia. Lalu kedua mereka turun ke negeri Babylon, itu di Dainawan. Okay. So ni cerita macam mana Harut dan Marut turun ke Babylon lah, dengan nafsu. So dia malaikat yang ada nafsu lah cerita dia. Now, lalu kedua mereka menjalankan hukum peradilan, sehinggalah saya nak bagi cepat, ada satu klien Harut dan Marut ni, satu yang jumpa mereka ni, dia seorang wanita. Dan wanita ni bukan biasa-biasa, dia cantik. Now, malaikat kalau tak ada nafsu, dia tak kisahlah dengan rupa perempuan atau wanita. Tapi dalam cerita ni,
yang dibawa oleh Ibn Jarir dan riwayat As-Sudi ni, dia kata malaikat ni, Harut dan Marut ni tertarik dengan kecantikan wanita tersebut. Okay, so sebelum tuan-tuan kata ni apa benda lah ustaz cerita ni mengarut apa, saya nak bagi tahu dia ada kaitan dengan tajuk kita hari ni. So saya bawa benda ni, dan bahkan pernah juga dicerita oleh kita punya asatizah juga, asatizah yang berada di Perlis dan sebagainya, ada dicerita benda ni. Cuma kita nak bagi tahu ada dalam riwayat kita tentang benda ni, mungkin tuan-tuan boleh buat bacaan lanjut dan sebagainya. Bahkan dalam Mustadrak Al-Hakim ada juga meriwayatkan, kalau tak silap, oleh Imam Zahabi dalam ringkasan dan sebagainya berkenaan dengan kisah ni. Bahkan ada dalam satu kisah juga Imam Bukhari terlupa satu hadis juga berkaitan dengan isu ni juga. Okey, nanti kita akan tengok semua tu lah. Kalau boleh, kalau sempat kita cuba bawa. Saya tak bawa dalam slide saya ni, tapi kalau sempat kita cuba bawa lah. Nah, katanya benda ni memang ada. Tapi kita tak selalu cerita lah sebab benda ni dia kita sebut apa? Macam selingan. Cerita tambahan lah macam tu, nak menguatkan support kita punya argument, hujah kita dan sebagainya. Baik, so wanita ni cantik. So apa jadi bila wanita cantik? Jadi malaikat ni dia kata, okey, sesungguhnya wanita ni benar-benar memikat hatiku. Jadi malaikat yang lain pula, so kita tak tahu Harut ke Marut yang sebut, tapi either one dia mulakan, dia kata wanita ni cantik, aku tertawan dengan dia. Jadi malaikat yang lain kata, aku pun suka dia juga. Tapi aku rasa malu. Jadi apa yang malaikat ni kata, dia sambung, dia kata, apa pendapat kamu kalau kita maklum pada perempuan tu kita suka dia? Okay. So bila malaikat ni setuju, kedua-dua malaikat tu setuju, malaikat pertama kata, akan tapi bagaimana dengan azab Allah? Okay. Sebab kita kena tahu malaikat ni dia tahu Allah SWT ada rules, ada undang-undang kan. So bila wanita tu datang, okay, wanita ni datang dengan masalah. So dia kata aku ada suami, so ada isu lah. Dia kata dia nak ceraikan suami dia, ada isu suami dia bermasalah dan sebagainya. So ada macam-macam riwayat. Tapi kita nak bagi tahu kat sini, wanita ni datang kepada Harut dan Marut ni mengadu tentang suaminya, dengan maksud nak guna sihir lah. Okay. Dalam satu riwayat lain, bila semua dia selesai, Harut dan Marut ni akan berada di Babylon, di tempat lain. Dan waktu tu ada akan wanita yang datang nak belajar sihir. Yang mana sihir ni kita sebut dalam bahasa Melayu budaya ni kita panggil apa yang nak kontrol orang tu, nasi kangkang. Dalam riwayat tu ada sebut. Okey. Ini dibawa dalam saya baca dalam buku Dr. Zahazan. Dr. Zahazan dia bawa dalil ni lah. So kita nak bagi tahu Harut dan Marut ni memang dirujuk oleh orang ramai pada zaman dia di Babylon tu. Okey. Now bila dia datang pada wanita, bagi tahu Harut dan Marut bagi tahu pada wanita ni yang dia ada keinginan terhadap wanita dan sebagainya. Maka ketika itu wanita tu datang, dan wanita ni sebut apa? Dia kata, sebelum kamu berdua memutuskan perkara suamiku untuk kemenangan diriku, lalu kedua-dua mereka memutuskan untuk kemenangan si wanita atas suaminya. Wanita ni, kalau ni tengok sebelum ni, dia kata wanita ni dia minta supaya buat sihir pada suami dia lah. And then malaikat-malaikat ni dia minta kalau wanita tu boleh serah diri ataupun boleh didapatkan bersama dengan malaikat ni lah kan. Tapi malaikat perempuan ni dia kata, aku tak boleh buat semua tu, okay, kecuali kamu kena janji dengan aku buat satu benda. Okay. So bila dah buat perjanjian, akhirnya janji ni ada banyak lah. So ada yang kata kamu kena tinggalkan agama kamu ni. So malaikat kata aku tak boleh syirik. Ini ada satu riwayat lain lah. Dia kata kamu kamu bunuh orang. Dia kata tak boleh juga. Okay. Kamu minum arak. Ini pun, so ini ada macam riwayat. Ada kata zaman Barsisa dulu kan, orang-orang Yahudi yang soleh, kemudian dia tak dengar cakap mak dia, and then mak dia doa supaya dia digoda oleh pelacur. Ini dia ada macam-macam riwayat lah, terlalu banyak. Okay. Tapi kita nak bercerita kat sini, wanita ni bagi tahu pada dua malaikat Harut Marut ni, kalau kamu nak aku, okay, kamu kena janji dengan aku satu benda lah. Okay. Now, dia pun jumpa kat satu tempat yang tak berpenghuni. Lalu mereka ni memenuhi janji wanita tu, dua-dua malaikat ni penuhi janji wanita tu. Dan ketika kedua-dua mereka hendak melampiaskan keinginan, wanita kata, aku tidak akan
memenuhi keinginan kamu sebelum kamu dulu cerita pada aku sihir yang menyebabkan kamu boleh terbang naik ke langit. So dia minta kalau boleh ajar mantra atau sihir yang boleh buat kamu terbang naik ke langit lah. Now, so cerita dia wanita ni bila baca dia naik ke langit dan dia mati. Okay. So dua malaikat ni, alright, dia kata dekat sini dia sebut juga Abdullah bin Umar pernah melihat bintang. So wanita ni bila dia naik ke langit kan, dia terbang, dia belajar mantra tu, dia belajar untuk terbang tapi dia tak belajar untuk turun. Okay, kisah dia belajar dia terbang. Jadi bila dia terbang, dia jadi bintang. So bintang ni pernah dilihat oleh Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Umar kata bintang ni yang memfitnah Harut dan Marut. Okay. Now, kita skip terus ni semua. Nak cerita dia yang mana dibawa dalam kisah Mustadrak Al-Hakim yang juga diringkaskan oleh Imam Zahabi dan sebagainya. Kisah dia Allah SWT nak beri hukuman kepada Harut dan Marut ni sebab mereka dah buat dosa. Mereka dah buat sesuatu dengan wanita yang melanggar syariat Allah SWT, iaitu apa-apalah dia punya dosa dia. Dan Allah beri mereka pilihan. Kamu nak azab di dunia atau azab di akhirat? Jadi malaikat Harut dan Marut ni, dia kata, kami nak azab di dunia. Kami tak nak azab di akhirat. Sebab kami tahu di akhirat tu azab dia luar biasa. Sebab mereka malaikat kan. Jadi apa azab mereka di dunia? Mereka ni, dua-dua ni, Harut dan Marut ni, digantung secara terbalik. Dalam satu riwayat dia sebut, dia gantung secara terbalik. Kepala kat bawah, kaki kat atas, di negeri Babylon. Okay, so kita tahu malaikat ni dia tak perlu makan dan sebagainya, dia tak mati lah. And sejak itu kedua-dua mereka ni menceritakan orang tentang perkataan yang diucapkan oleh si wanita tersebut, iaitu ilmu sihir. Sebab tu kalau kita baca dalam surah Baqarah kan, وَتَبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, tu ayat tu. Ada satu bahagian dalam tu, Harut dan Marut tu, dia sebut, kamu jangan belajar sihir ni sebab ni akan jadikan kamu kufur. So itu yang disebut kepada orang-orang yang datang belajar sihir dengan Harut dan Marut. Okay. Now, apa yang kita nak cerita kat sini? So, nak bagi tahu malaikat ni dia ada kita sebut kalau dia dapat nafsu, dia juga akan tercemar lah, kita sebut tercemar dengan dosa dan sebagainya. Seperti mana kita sebut tadi, malaikat ni dia berkata pada Allah SWT, dia kata ataj'alu fiha man yufsidu fiha, kan? Kau nak cipta makhluk yang melakukan tumpah darah, merosak dan sebagainya, sedangkan kami ni, malaikat ni sentiasa mensucikan kamu, kan, melakukan mengkuduskan kamu, mensucikan kamu dan sebagainya. Jadi dalam riwayat ni bagi tahu Allah SWT bagi Harut dan Marut ni, mewakili malaikat ni, tes syahwat ni yang aku cipta ni. Macam mana rasa dia, kan? Jadi inilah yang disebut. So kalau tuan-tuan berminat nak tahu topik lebih lanjut pasal benda ni, ada juga diceritakan oleh Ustaz Salman Ali juga. Dia cerita berkenaan dengan, kalau saya tak silap, bomoh ataupun sihir. Dua tajuk tu lah, bomoh ke sihir, macam tu lah. So Ustaz Salman Ali ada cerita, juga dia pilih riwayat yang sama juga macam ni lah. Sebab riwayat ni yang lebih, saya rasa lebih mudah nak cerita, tak pening kepala, dan sebagainya. Dan dia ada kaitan dengan hadis lain yang berkaitan dengan Imam Bukhari pula. Imam Bukhari ni dia pernah terlupa satu hadis. So hadis tu tentang apa? Hadis tu tentang wanita yang jumpa dengan Harut dan Marut. Okay, dia minta dia nak kawal suami dia. And then the end of the cerita, bila dia nak buat magic tu, nak buat sihir tu, malaikat Harut dan Marut ni kata pada dia, kamu kena kencing dekat api. So wanita tu nak bagi apply magic tu berlaku jadi, okay, dia kena kencing kat api. And then bila wanita tu tak buat, dia tak kencing pun kat api. Jadi wanita tu pergi kat Harut Marut. Harut Marut kata, kamu nampak apa bila kamu kencing kat api? Wanita kata, aku tak nampak apa-apa. And then kata, kamu tak buat lagi, kamu pergi buat lagi. Sampai 3 kali wanita tu buat. And then masa dia kencing tu, keluar daripada jiwa wanita ni. So wanita ni orang yang beriman lah. Dia ada kepercayaan Tuhan tu satu dan sebagainya. Keluar daripada jiwa dia, orang naik kuda, macam panggil apa dalam bahasa Inggeris, macam naik, macam pendekar naik kuda, baju besi dan sebagainya. Nak bagi tahu dia hebat lah, dia macam pendekar lah. Nah, bila jumpa Harut Marut terang kat dia, yang kamu nampak tu, itu iman kamu dah tak ada dah.
Ini kalau kamu ambil sihir ni, kamu dah tak beriman. Okay? Now, sihir tu wanita tu guna dan dia berjaya. Tapi wanita ni menyesal. Akhirnya wanita ni dalam hadis yang Imam Bukhari tu, wanita ni dia bila dah menyesal, dia nak pergi ke Madinah nak minta maaf dengan Nabi SAW. Tapi masa dia sampai Madinah tu, Nabi baru saja wafat. Okay, and then sahabat-sahabat Nabi dengar kisah dia. Sahabat Nabi kata, kalau Nabi SAW tak boleh maafkan kamu, kamu kena minta maaf dengan ibu kamu, dengan ayah kamu lah, parent kamu. So dekat sini dia punya antara sebab hadis ni diceritakan adalah nak bagi tahu kedudukan parents lah. Okay, parents, ibu bapa ni besar kedudukan dia. Dia boleh minta maaf untuk anak-anak dia. Itu satu lagi kisah yang berkaitan dengan Harut Marut lah. So saya nak cerita kat sini adalah tentang malaikat ni kalau diuji dengan nafsu syahwat lah. Kat sini lah bab ni. Baik, kita sambung kesimpulan. Nah, laju-laju sikit pasal yang Allah hantar malaikat maut tu. Cerita dia Allah hantar malaikat Jibril untuk ambil tanah. Masa awal-awal kan kita baca kan. So Allah SWT perintahkan Jibril, sebab Allah SWT nak cerita dengan Khalifah, Allah minta Jibril bawa tanah. Bila nak bawa tanah tak mahu serah diri. Allah hantar Mikail pula. Mikail pun kena benda yang sama juga, tanah tak nak ikut, tak nak serah diri. Lalu Allah hantar malaikat maut. Ni dalam tafsir Qurtubi. Baik. Dalam tafsir yang sama juga, bila malaikat maut ambil tanah ni tak nak pergi seorang-seorang. Jadi dia nak pergi dengan yang lain-lain. Maksudnya nak ambil semua tanah merah, hitam, putih semua bawa sekali. Jadi sebab tu anak-anak Adam ada macam-macam jenis warna kulit dan sebagainya lah. Baik. Kenapa Allah SWT cipta Adam, membentuk Adam dengan tangan Allah yang mulia? So ini nak bagi tahu supaya Allah SWT ingin mengangkat kedudukan Adam. Okay? So kita nak kata macam ni lah. Kita ada banyak nama-nama, tapi kalau disandarkan dengan nama Allah atau disandarkan dengan Al-Quran, Islam, dia jadi mulia. Contohnya hamba kan. Tapi bila kita sebut hamba Allah, Abdullah, dia jadi mulia, dia terus tinggi. Abdullah adalah title yang Nabi nak. Kan Nabi pernah diberi pilihan, kamu nak jadi raja atau kamu nak jadi Nabi yang raja atau kamu nak jadi Rasul yang hamba. Nabi pilih Rasul dan hamba kan. Okay. And then bila Allah buat dengan Allah SWT sendiri yang buat, maka Iblis tak boleh nak takabur lah. Sebab ini tanah yang dibentuk oleh Allah SWT sendiri kan. Dia jadi mulia terus. Tuhan sendiri yang buat. Okay. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah menyuruh malaikat menjelaskan nama-nama. Dan kita dah sebut ni, ini bahagian Allah nak tunjuk ilmu boleh menyebabkan seseorang lebih mulia daripada seseorang yang lain. So ilmu ni yang buat Adam ni mengatasi malaikat. Baik. Dan dalam kita belajar ilmu ni, antara cara untuk kita dapat ilmu selain kita belajar, selain kita menuntut ilmu, selain kita mendengar dan sebagainya, Allah SWT sebut dalam Quran dan surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu bertakwa, kamu righteous, kamu bertakwa kepada Allah SWT, Allah SWT akan beri kamu ilmu. Jadi baik pun Allah boleh bagi ilmu. Itu satu. And then dalam surah Yusuf kan, Allah SWT sebut wa fawqa kulli ilmin alim. Setiap orang yang berilmu ni ada orang lagi berilmu atas dia. Maksudnya tak ada orang yang kita nak sebut, bukan tak ada, tapi maksudnya kalau kita jumpa orang ni ada seorang berilmu, pasti ada orang lagi berilmu padanya. Yang mana kita tahu kalau ada orang manusia paling berilmu sekalipun, mungkin Nabi SAW yang paling berilmu. Kemudian Allah lah paling berilmu. Tak ada yang lagi tinggi pada tu. Baik. Dalam surah Al-Muntahanah, Allah SWT sebut tentang kedudukan orang yang ada ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu, dalam kalangan kamu, beberapa darjat. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui, Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Jadi kita nak bagi tahu kat sini, ilmu boleh meningkatkan darjat. So baru-baru ni Kuwait, Uni Siraj baru saja
membantu seorang anak penoreh getah di Kelantan, yang mana dia anak orang yang tidak ada harta yang banyak, tak ada peluang lah untuk belajar di luar sana kerana perlukan kos, bayar dan sebagainya, duit ni. Jadi Unisiraj menawarkan, dan ini semua ialah apa Allah SWT yang merancang lah. So dia berilmu, Allah angkat, Allah beri dia rezeki. Ini pun satu benda yang kita boleh fikir-fikirkan. Baik. Baik, beza ilmu dan data. So macam kita tahu kan, dalam kita dunia sekarang, dunia AI kan, Artificial Intelligence. Apa beza ilmu dengan data? So kat sini kita nak bagi tahu yang ilmu ni adalah unified, a knowledge that have a unified body. Dia ada satu ilmu yang terkumpul, structure, berstruktur sebagai satu badan yang kukuh. Jadi ilmu ni sebenarnya, kalau kita sebut ilmu, dia adalah ada hujung dan pangkal dia. Dia tak terputus-putus. Manakala data pula, atau kita sebut maklumat, kan, ilmu wa maklumat, dua-dua datang pada kata akar yang sama, tapi maklumat ialah data ataupun bahagian-bahagian yang terputus. Dia adalah data atau maklumat-maklumat yang terputus. Dia tak unified, dia tak dijadikan satu badan yang lengkap. Okay. Sebab tu ada orang dia baca surat khabar, atau dia baca dalam Facebook, atau dia dengar dari ustaz-ustaz dari TikTok, dia rasa tu ilmu. Tu bukan, itu data. Dia tak menyeluruh. Nak jadi mufti, macam yang kita tahu, nak jadi mufti, nak jadi ulama yang betul-betul disegani, dia kena menguasai semua tu. Okay. Lepas tu nak jadi tu susah. Nak jadi macam tu susah. Dia ambil masa yang panjang dan sebagainya lah. Ketekunan, wang juga, pengorbanan masa. Tak boleh. Macam Imam Nawawi lah. Imam Nawawi dia sebut, aku tak tidur secara baring selama 2 tahun. Imam Nawawi tak pernah tidur secara baring. Kita tidur baring setiap hari kan. Imam Nawawi pernah tak tidur secara baring 2 tahun. Masa belajar di tempatnya lah. Okey. Baik, soalan Q&A. Jadi tuan-tuan ada ke soalan? Kalau kita boleh tolong jawab, saya tengok. Kenapa nota slide tak nampak? Tadi tak nampak ke nampak? Tak nampak tadi? Ada tak siapa-siapa boleh tunjuk? Nampak kan? Nota slide tak nampak. Ya Allah, saya present tadi. Oh. Ya Allah, saya minta maaf tuan-tuan. Saya sebenarnya share lah tadi. Oh, dia tak keluar lah maknanya. Okey, saya minta maaf. Nanti tuan-tuan boleh kita sebut apa nama, saya minta sangat. Mungkin boleh minta, tadi saya dah tengok tadi Tuan Haji Zaim ada share tadi. Mungkin boleh rujuk nota tu. Saya share tadi ikut nota tadi. Saya memang ikut satu-satu. Mungkin tuan-tuan perempuan boleh baca lah kat situ. Saya minta maaf sangat. Saya ingat nampak tadi. Oh, ni kali pertama tak ada tu. Sebab saya guna laptop. Jadi laptop ni itulah setting dia lain sikit dengan phone. Jadi sebelum ni senang je kita tunjuk terus keluar kan. Itulah. Saya tahu nanti saya cuba lagi. Ya, saya cubalah. Takut lain kali tak boleh pula. Okay. Kalau macam ni nampak tak? Ni, nampak tak? Ada nampak tak slide ni? Boleh tak? Nampak. Ni nampak. Okay. Alright. So saya guna ni lah tadi. Okey, tak apa. Saya minta maaf. Baik, ada soalan daripada tuan-tuan perempuan? Hari ni mungkin Ustaz Amir cerita pelik sikit lah. Selalu tak ada cerita-cerita benda macam ni. Jadi saya cuma, dia kata macam ni lah. Sebab saya belajar taufsir kan. Jadi bila kita belajar ayat ni, tiba-tiba kita belajar ayat ni, kita rasa macam boleh connect. Boleh sambung kat situ. Jadi saya bawa lah ayat tadi tu, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Tu jauh tu ayat tu, kan? Tapi boleh connect dengan ayat yang kita baca ni lah, ayat 31 ni. InsyaAllah. Baik. So saya minta maaf lebih masa. Mudah-mudahan apa yang kita belajar ni kita boleh sampaikan kepada orang lain. Mudah-mudahan
dapat mengangkatkan diri kita. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita lah. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Ya. Jazakallah. Baik. Terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz.